Kuala Namu Airport. Hai, Assalamualaikum semua. So, sekarang kita dekat mana? Sekarang kita dekat KLIA 2 menuju ke Kuala Namu Airport. Ya, iaitu Medan. Sekarang pukul 6 suku. Kita punya flight pada pukul 7 suku. This is our anniversary trip. Okay, sekarang kita nak makan dulu. So, hari punya menu apa? Grill peri chicken. Grill peri chicken with jollof rice. Kita dah sampai. Tadi macam mana dengan flight? Delay 1 jam. Delay berapa jam? Delay sejam. Lepas tu nak turun tadi landing. Tiba junam naik atas balik. Tak jadi landing. Pusing kat atas pula. Sekarang kita nak cari orang yang kita sewa kereta tu. Tadi kita dah ambil kereta sewa. So sekarang kita nak menuju ke Bahdamani. And then kita ke Parapat dan kita akan naik ferry untuk pergi ke Samosir Island. Sekarang saya tak boleh nak terlelap sebab jalan dia satu lane tapi ada two way ni apa? Ada kereta dari arah yang berlawanan. Kena stop. Kena berhenti. Oi, ya Allah. Tadi kita singgah R&R ni beli air coklat. Bismillah. Dah. Jalan nak masuk ke sini tak sesuai untuk kereta kecil. Tengok jalan dia. So kita orang parking dekat luar. Lepas tu kita orang jalan je masuk. Ni kereta kita orang. Kita orang parking dekat luar. Lepas tu jalan masuk sana. Kat bawah sana lagi dah teruk. Bahdamani ni tempat dia cantik tapi nak datang sini tu macam susah. So orang kalau datang Medan wajib ke pergi Bahdamani ni? Wajib pergi. Kita dekat Ladang Teh. Ada nampak dekat jalan tu. Kita orang berhenti, hari beli air kat situ. Cerahkan sikit. Cik tu Ladang Teh sini. Cantik gila. Kalau nak bagi madu je. Ada benjolan-benjolan macam apa. Tengok yang cantik gila. Sekarang kita dah sampai dekat pelabuhan feri Ajibata. So hari tengah beli tiket feri sebab kita tak ada online banking Indonesia. So kita tengah beli dekat luar sana. Saya beli kat luar sana, bayar cash. So sepanjang perjalanan tadi memang cantik sangat view. Agak pening sikit lah sebab jalan dia berpusing-pusing. Macam jalan nak pergi ke Cameron Highland lah, sebiji macam tu. Kita tunggu hari belum sampai lagi. So tak sabar nak pergi Samosir Island. Beli tiket tadi semua sekali dalam 245,000 untuk nak ke menyeberangi membawa kereta lah. Daripada Ajibata ke mana? Ajibata ke tak lupa apa satu. Majita. Ajiwata. Bukan. Ajiwata. Sekarang tengah tunggu kalau muat kereta lagi kita boleh masuk sebab tiket pukul 3 dah habis. Dapat pasang.
So kita tengok je lah, tunggu je lah. Kita dapat masuk yang pukul 3. Oh, bismillah. Kita dah dekat atas ferry. Kita duduk dekat bahagian atas. Sangat cantik. Memang setiap tempat yang Fika lalu memang sangat-sangat cantik. Tadi tiket yang pukul 3 terus penuh. So hari dapat beli tiket yang pukul 4.30. Tapi hari try nego tapi tak masuk yang pukul 3. So ada ruang lagi, so kita orang dapatlah masuk yang pukul 3 tu. Sekarang kita dekat bahagian tepi ferry. Cantik sangat. Tapi tu untuk apa gelang eh? Dia ini kertas saja. Oh, kertas saja. Tak lah. Yang tahu tu dah. Sponsor 25 kan? Sini bang. Nambah dulu baru. Kita dah shopping. Shopping apa? Souvenir. Kita nak cari makan yang halal, yang muslim. Sebab dekat sini banyak tak halal. Ada yang jual pig goreng tacut. breakfast dulu. Sekarang pukul 7 pagi waktu Indonesia. View kita orang. So view dia. Pukul ambil. Okay, kita orang dah check out. Kita orang nak pergi tempat lain. So hari ni kita orang akan check in dekat hotel lain pula. Kita berhenti kat tepi jalan. Lepas tu terjun ke sungai. Kita dekat Bukit Holbung. So tengah daki sikit. Kita naik tangga. Tak silap Bukit Holbung ni Bukit Teletubbies.
kita nak turun balik. Naik tadi penat. Aduh. Naik tadi penat betul lah. Turun takut ke penat juga? Tak lah. Kadang Arik ni tipu. Cakap tak penat, lepas tu bila aku naik penat. Kita dekat air terjun Ephrata. Banyak lokal kat sini. Memang cantik gila. Kita bermalam di Taman Simalam Resort. Kita nak pergi check in. Ya, dari jam 3 sampai jam 9 dikumpulkan di nomor 17, jalan sekitar 1. Kita order makanan dah sampai. Ini kenapa ya selalu jadi kurang? Ni ayam penyet. This one fish and chips. Check out. Kita orang dah check out. Ni kita orang tengok dekat waterfall punya bilik. Dekat resort ni ada 2 tempat. Satu waterfall, satu facing Lake Toba lah. So kita orang ambil Tonging Hotel room lah. Siapa yang nak duduk dekat waterfall boleh ambil yang waterfall punya bilik. Sana bilik, atas tu bilik. Hai. Jom kita pergi dekat sikit. Oh, cantik. Sana tu bilik. Sekarang kita dekat air terjun si Piso-Piso. Oh, nampak kat sana. Masuknya 10,000 dewasa. Nak jalan ke air terjun tu jauh juga Yeah, itu dia. Tapi nak ke bawah tu jauh lagi. Jauh lagi kan? Jauh lah. Ada lokal yang dah patah balik. So, kita ni betul ke? Jauh lah. Kita orang tak teruskan sampai bawah. Sebab lagi jauh lah. Dan tak apalah, dari sini pun dah nampak dah. Mana? Situ. So, tak apalah.
lagi. Yang benda Cafe. kita selalu lupa. Kalang Kalang. Fry. Cheese aku. Okay, so I order aglio olio. Ini otak-otak goreng. Adik punya apa? Carbonara. Strawberry juice. Green tea cookies. Ini pemandangan Brastagi. This is Brastagi. Ini view dari cafe dia. Kita dah sampai airport Kuala Lumpur. Kita